Kalau saya sebut perkataan kreativiti, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Mesti terbayang seorang artis atau pemuzik kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap, kreativiti sekarang ni adalah kemahiran yang paling penting bukan sahaja di studio seni, tapi juga di bengkel dan makmal. Betul, dalam pendidikan teknikal dan vocational yang merupakan tulang belakang industri kita. Lebih-lebih lagi sekarang bila kita berdepan dengan zaman otomasi dan AI. Okey, tapi sebelum kita nak pupuk kreativiti ni, kita kena jujur dan faham dulu apa cabaran-cabarannya. Jom kita selami rintangan sebenar yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET. Dan inilah persoalan paling besar sekali. Rasanya semua orang setuju kreativiti itu penting. Tapi, macam mana kita nak ajar benda ni dalam kelas? Macam mana kita nak tukar bengkel biasa menjadi sebuah pusat inovasi? Ini bukan masalah kecil tau. Ini adalah satu cabaran global. Dan cabaran-cabaran ni bukan sekadar teori. Kajian tunjukkan yang pelajar memang bergelut dengan benda-benda yang sangat spesifik. Macam mana nak cari idea yang betul-betul baru? Kalau dah buntu, macam mana nak selesaikan masalah? Macam mana nak urus masa antara projek dengan kelas? Dan yang paling penting, macam mana nak bentangkan idea kita tu supaya orang lain faham dan yakin? Inilah halangan-halangan sebenar yang kita perlu atasi. Baiklah, kita dah nampak masalahnya. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling menarik. Penyelesaiannya. Ada satu model pembelajaran bersepadu yang direka khas untuk menangani setiap satu cabaran yang kita sebutkan tadi. Memperkenalkan kaedah pembelajaran kreatif. Anda boleh bayangkan model ni macam sebuah enjin yang sangat berkuasa. Di tengah-tengah tu matlamat kita dan 5 komponen di sekelilingnya pula adalah gear yang bekerjasama untuk memacunya. Ini bukan lagi sekadar teori, ini adalah satu plan tindakan untuk merevolusikan cara kita belajar. Kunci sebenar di sini ialah gabungan. Keajaibannya bukan terletak pada setiap komponen secara individu. Sebaliknya, kekuatan model ni datang daripada cara kelima-limanya berfungsi bersama-sama mencipta satu ekosistem pembelajaran yang sangat dinamik dan hidup. Jadi, jom kita buka bonet enjin ni. Kita akan lihat satu persatu kelima-lima komponen teras ni dan cuba fahamkan bagaimana setiap satunya berfungsi. Komponen pertama dan yang paling asas, proses pemikiran reka bentuk atau design thinking. Pendekatan ni mengubah terus cara kita berfikir. Soalannya bukan lagi apa yang boleh saya bina, tapi ia bertukar menjadi siapa yang saya cuba bantu dan apa yang mereka benar-benar perlukan. Segalanya bermula dengan empati, iaitu memahami orang lain. Dan prosesnya sangat menarik. Ia satu kitaran yang bermula dengan kita betul-betul faham pengguna. Lepas tu, kita tentukan apa masalah sebenar. Kemudian, kita sumbang saran idea sebanyak mungkin tanpa sebarang halangan. Daripada situ, kita bina prototip yang ringkas dan akhir sekali, kita uji dengan pengguna untuk dapatkan maklum balas. Proses ni akan diulang-ulang sampailah kita dapat penyelesaian yang terbaik. Komponen kedua, pembelajaran berasaskan projek. Dekat sinilah teori daripada buku teks tu bertemu dengan realiti. Pelajar bukan lagi sekadar menghafal fakta, tapi mereka gunakan pengetahuan tu untuk membina sesuatu yang nyata, untuk selesaikan masalah yang betul-betul wujud. Ya, macam latihan industri, tapi berlaku setiap hari dalam kelas. Seterusnya, yang ketiga, kolaborasi antara disiplin. Sebabnya dalam dunia pekerjaan sebenar, tak ada silo. Jurutera kena faham orang pemasaran. Mereka pula kena berkolaborasi dengan penganalisis data. Jadi, pendekatan ni meruntuhkan dinding antara bidang-bidang yang berbeza dan memaksa pelajar untuk belajar perspektif dan bahasa masing-masing. Di sinilah selalunya inovasi yang hebat tercetus. Komponen ni mungkin yang paling penting sekali, persekitaran pembelajaran yang menyokong. Kreativiti tak boleh dipaksakan, ia perlu dipupuk. Ini bermakna kita kena wujudkan satu ruang di mana pelajar rasa selamat untuk mencuba idea-idea gila, di mana kegagalan itu dilihat sebagai satu langkah untuk belajar, bukannya satu pengakhiran. Dan komponen terakhir, penglibatan industri. Inilah jambatan yang menghubungkan bilik darjah dengan dunia pekerjaan. Kita bawa masuk orang-orang industri sebagai mentor, kita buat projek bersama dengan syarikat-syarikat sebenar. Ini akan pastikan apa yang pelajar belajar tu bukan sahaja relevan, tapi betul-betul apa yang pasaran perlukan. Okey, kita dah tengok kelima-lima komponen tadi. Tapi macam mana rupa semua ni bila digabungkan dalam satu tugasan? Jom kita tengok beberapa contoh projek yang sangat menarik dan praktikal. Cuba bayangkan,
Pelajar sains komputer bukan setakat belajar koding dalam makmal. Sebaliknya, mereka keluar, pergi ke komuniti setempat, kenal pasti satu masalah, contohnya pengurusan sampah atau jadual bas, dan mereka bina satu aplikasi untuk menyelesaikannya. Atau macam mana pula dengan pelajar elektronik? Mereka bukan sahaja belajar tentang litar, tapi mereka dicabar untuk mereka bentuk papan litar yang mesra alam yang menggunakan bahan-bahan kitar semula. Ini dah gabungkan kemahiran teknikal dengan kesedaran tentang isu kelestarian global. Hebat kan? Dan ia bukan terhad kepada kemahiran teknikal semata-mata. Macam mana pula dengan menganjurkan satu acara hackathon? Tugasan macam ni akan ajar mereka tentang pengurusan projek, pemasaran, kepimpinan dan kerja berpasukan. Semua kemahiran insania yang sama pentingnya di tempat kerja nanti. Dan tengok yang ini. Ia menggabungkan pengetahuan teknikal tentang tenaga solar dengan kemahiran keusahawanan. Pelajar bukan lagi berfikir untuk menjadi pekerja, tapi mereka berpotensi untuk menjadi pencipta pekerjaan. Jadi, selepas kita lihat semua contoh ni, soalan utamanya ialah, apa kesannya? Kenapa model ni sangat penting? Bukan sahaja untuk masa depan pelajar, tapi juga untuk industri kita secara keseluruhannya. Impaknya memang sangat besar. Bila pembelajaran itu jadi praktikal dan bermakna, pelajar bukan saja lebih faham, tapi mereka jadi lebih bersemangat. Mereka beralih daripada sekadar menghafal fakta kepada betul-betul belajar cara berfikir, cara menyelesaikan masalah dan cara bekerjasama. Ini bukan lagi soal lulus periksaan semata-mata. Ini soal membina asas untuk kerjaya yang berjaya dan memuaskan. Petikan ni saya rasa merumuskan semuanya dengan sangat baik. Matlamat akhir kita bukanlah hanya untuk memberi sijil, tetapi untuk membina keyakinan dan kecekapan. Kita nak pastikan setiap graduan TVET yang keluar tu bersedia untuk hadapi apa sahaja cabaran profesional yang datang dengan penuh keyakinan. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang penting untuk difikirkan. Dalam dunia yang berubah dengan begitu pantas, adakah pendekatan seperti ini masih lagi satu pilihan? Ataupun, adakah ia sebenarnya satu-satunya jalan ke hadapan untuk pendidikan vokasional kita? Fikir-fikirkanlah.